Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat pecicah keropok ataupun pecicah boleh digunakan untuk rojak petik. Kita panaskan air, kita masukkan kita masukkan cili ibu 2 hingga 3 sudu cili ibu. Setelah sos mendidih, kita masukkan 2 keping gula Melaka ataupun orang Terengganu panggil nisang, dan juga 3 ulas bawang merah. 3 bawang merah kita kacau kembali. Setelah nisang kita dah masuk, bawang putih 3 ulas kita dah masuk. Kita masukkan sedikit air pati asam Jawa. Air pati asam Jawa kita kacau. Apabila dah mendidih, kita masukkan sedikit cuka bersama dengan perisa. Saya tak gunakan gula sebab saya menggunakan hanya manisan gula Melaka tadi. Kita campur sedikit garam dan sedikit ajinomoto. Apabila bahan tadi dah masuk, kita biarkan mendidih seketika dan kita kacau bahan-bahan tersebut, kuah tersebut. Apabila dah mendidih, kacau rata, kita tutup seketika, kita bagi dia betul-betul matang. Apabila dia dah separuh matang, kita masukkan ini sebenarnya rahsia. Kita masukkan ikan yang direbus. Ikan yang direbus kita perisi, kita buang tulangnya, masukkan ikan yang direbus. Di sini menambah lemak kuah tersebut. Kita masuk, kita kacau. Setelah ikan masuk, si ikan tadi dah masuk, kita biarkan seketika, kita kacau sehingga pekat, betul-betul pekat. Alhamdulillah, nampaknya kuah kita dah pekat dan hampir masak. Kita tunggu sehingga benar-benar masak. Alhamdulillah, kuah kita dah masak. Inilah kejadiannya. Makan bersama keropok. Orang Terengganu dia kan suka makan bersama keropok. Hidangan sebelah petang. Hidangan ini juga boleh dimakan bersama dengan rojak petik sebenarnya. Tapi anak-anak cuma minta nak makan dengan keropok. Sebenarnya rasanya yang masam manis tu, yang dah berlemak, menyedapkan lagi rasanya. Kalau nak sedap lagi, ambil betik muda, potong, letak bersama timun dan nanas, insyaAllah. Tapi anak-anak request makan dengan keropok je. Bismillah.